Ya Allah, dulu 20-an dulu aku dengan sunat pendek semayang pun tak. Lepas tu menikah, lepas menikah baru start semayang tu pun Jumaat tak pi. Dia duk habaq kat Tuhan ni. Umur 40 baru start puasa Ramadan sebenarnya. Baru duk belajar pakai tutup aurat, baru duk belajar mayang. Dia duk pi peringat balik ni. Dia kata, ya Allah, sebenarnya aku buat hak ni, buat hak ni, buat hak ni. Hadis daripada Abu Dzar. Hadis ni sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar. Yu'ta bir rajuli yawmal qiyamah fayuqal i'ridu alayhi sighara dhunubihi wa yukhba'u anhu kibaruha. Fayuqalu lahu 'amilta yawma kadha kadha wa kadha wa huwa yuqirru la yunkir. وهو مشفق من كبارها فيقال اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Berkata, Nabi cerita, sesungguhnya aku tahu orang yang pertama masuk ke dalam syurga dan yang paling akhir keluar daripada neraka. Yang ni mukjizat Nabi SAW. Allah tunjuk ke Nabi manusia yang nombor satu masuk syurga. Lepas Nabi lah, selepas Nabi dan kumpulan-kumpulan pertama tu. Kemudian kata Rasulullah, dan aku juga tahu orang yang paling akhir keluar daripada neraka. Last sekali, nombor terakhir. Manusia pemegang nombor terakhir yang akan masuk syurga dan dia keluar daripada neraka. Tuan faham tak? Macam mana keluar neraka? Lepas tu masuk syurga. Ada kumpulan di padang mahsyar, timbang-timbang amalan dia, masuk syurga lepas timbang. Ada kumpulan di padang mahsyar, tak payah timbang amalan dia, masuk syurga. Dan ada kumpulan di padang mahsyar, timbang-timbang amalan dia, masuk neraka, kemudian masuk syurga. Jadi laki ni, dia adalah orang yang dia Islam tapi dia buat dosa, maka dia masuk neraka. Yang pertama Nabi cerita, aku tahu siapa yang nombor satu masuk syurga. Yang kedua Nabi cerita, aku tahu laki-laki terakhir masuk syurga, keluar daripada neraka, merangkak masuk syurga. Nombor tiga Nabi nak cerita benda ketiga. Apa dia? Nabi kata, antara suasana mahsyar yang kalian akan lihat ialah seorang yang akan dipanggil, lalu perintah diberikan kepada malaikat. Kemudian Allah arahkan malaikat, tunjuk kat dia semua dosa kecil yang dia buat dan sembunyikan dosa-dosa besarnya. Allah arahkan malaikat, tunjuk kat dia, kat laki ni tak dengar lah, dia tak tahu. Tunjuk semua dosa kecil dia, dosa besar dia semua simpan. Malaikat pun bentang dia punya amalan, hak dia buat satu dosa kecil. Ketaklah ni, punya malu, semua orang tengok di hadapan Allah Azza wa Jalla. Malulah kita buat salah depan mak ayah kita pun kita malu. Ini depan Allah yang menciptakan kita dan depan semua makhluk. Bila dibentangkan keseluruhan dosa kecil yang dia buat sepanjang dia hidup, 40 tahun, 50 tahun, dia malu, dia rasa takut, dia rasa beban. Kemudian dia mula teringat, yang ni belum lagi dosa-dosa besar. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala selesai membentangkan, dia pun tanya, ya Allah, habiskah? Allah Taala jawab, ya, habis. Dia peringat Allah. Ni laki ni. Tuan-tuan, kita buat dosa besar 50 tahun, tiba-tiba satu pun Tuhan tak tunjuk. Jadi macam mana, tuan-tuan? Jadi waktu tu jadi percaya tak? Dia jadi tak. Antara percaya dengan tak percaya. Setiap orang yang berdiri di padang mahsyar ketika itu faham bahawasanya seandainya sebatang jarum yang kita pinjam daripada orang sengaja tak hantar balik, maka yang tu boleh menghalang kita daripada masuk syurga Allah. Selagi mana orang tadi tidak mengampunkan kita, sama-sama duduk atas padang mahsyar. Jadi kawan ni pun dia faham, Allah duk tunjuk dosa-dosa kecil dia. Dia faham yang ni dosa, dia memang kena. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata habis, yang ni je. Dia jadi mulut dia antara percaya tak percaya. Dia peringat, dia kata, ya Allah, sebenarnya dulu aku pernah buat hak ni, buat dia duduk ni, dia duduk senarai. Ya Allah, dulu 20-an dulu aku dengan sunat pendek semayang pun tak, lepas tu menikah, lepas menikah
Baru start semayang tu pun Jumaat tak pi. Dia duk habaq kat Tuhan ni. Ya Allah ya Tuhanku, aku menikah apa semua sampai umur 40, baru start puasa Ramadan sebenarnya. Daripada umur 15 tak puasa Ramadan, baru duk belajar pakai tutup aurat, baru duk belajar mayang. Dia duk pi peringat balik ni. Dia kata ya Allah sebenarnya aku buat hak ni, buat hak ni, buat hak ni, dan orang itu akan mengakui semuanya, kata Nabi. Yang ni kes terpencil tuan, macam ni. Pada masa yang sama dia juga merasa bimbang dengan dosa-dosa besarnya. Selepas itu perintah yang selanjutnya kepada malaikat, Allah Ta'ala sebut kepada para malaikat, berikanlah kepada dia lelaki tak sah ni, pahala kebaikan bagi menggantikan setiap kesalahan yang dilakukannya. Macam mana tuan ni? Tuan-tuan, Allah Ta'ala punya rahmat kena pada orang tak kira masa dan tak kira tempat. Rahmat Allah luas sampailah di padang mahsyar. Satu orang yang buat dosa besar, tiba-tiba di padang mahsyar disenaraikan 50 tahun dosa kecil saja yang dia buat. Dosa besar dia ditutup oleh Allah. Rupanya dosa besar dia diampunkan oleh Allah di padang mahsyar. Dah dosa besar dia diampunkan oleh Allah, Allah arah pula dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tuhan kata ganti semua tempat dosa dia buat tu dengan kebaikan. Laki-laki ni dia jadi tak percaya dengan pengampunan dan rahmat Allah yang maha luas, yang diberikan kepada setengah-setengah orang. Tapi yang tu bukanlah orang kata kaedah yang umum lah tuan. Tu bukan kaedah umum. Tuan jangan duk harap ya Allah golongkanlah kami kumpulan ni, ya Allah setiap dosa diganti dengan pahala. Bukan. Hak ni special case. Hak ni saja. Dan hadis ni sahih. Siapa lelaki tu nanti di mahsyar semua orang akan tahu. Ni hadis yang kita mengaji malam ni. Siapa lelaki ni? Tapi Rasulullah, Nabi dah tahu dah. Mukjizat Nabi, Nabi sudah melihat lelaki itu. Ini mukjizat Nabi. Tu kata mukjizat Nabi mencecah ribu tu. Nabi ni Allah tunjuk lelaki tu, Nabi tengok. Maksudnya Tuhan buka lah. Tuhan buka, Nabi pun melihat lelaki itu siapa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Nabi cerita pasal cerita ni, keanehan dan juga keluasan rahmat Allah membuatkan kata para sahabat yang riwayatkan hadis ni, termasuk Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar kata bila Nabi cerita pasal cerita ni, aku melihat Nabi senyum sampai nampak gigi gerhamnya. Senyum-senyum sungguhlah. Dan sebab apa? Sebab teruja dengan kasih sayang dan rahmat Allah yang luas. Hadis tu hadis sahih.